Guys, selamat datang ke Eco Community Bukit Jelutong. So masa nak sampai tadi, korang kena cari parking betul-betul tau. Sebab dia ada dua parking. Satu parking dekat atas, satu parking dekat bawah. Tapi biasanya dekat bawah tu susah lah. Dia kena berebut sikit lah. Tapi dekat atas ada parking juga. So korang kena turun satu bukit, dan baru korang boleh sampai dekat sini. Bukit dia agak jauh juga agak panjang perjalanan bukit dia. Menariknya tempat ni kan, diorang lepaskan tau binatang-binatang ni. Macam kambing-kambing, macam angsa lah, itik lah, diorang lepaskan je. Macam ni nak pegang. Dia berak. Berak. Tu dia dapat makanan, aku takut lagi dia kejar. Keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me there. Korang boleh dapatkan makanan-makanan binatang-binatang kat sini. Kalau kambing tu kau bagi dia makan carrot lah. Janganlah bagi dia makan pellet pula. Kalau pellet tu bagi makan dekat angsa-angsa ni. Kalau carrot baru bagi makan dekat kambing-kambing. Jangan tersalah bagi makan. Sekejap lagi sakit perut binatang tu, sudah kita pula menganiaya binatang. Diorang ada bela burung ostrich. burung unta. Susahlah nak sebut. So kita nak pergi tengok burung ostrich. Jom. So ini adalah ostrich yang aku cakap tadi tu. Papak besar siul. Ini kalau dia patok telinga aku, dah lah telinga je ni. Sekejap lagi jadi macam mana lah telinga aku rasanya. Tengok kaki dia panjang. Aku baru tahu rupa-rupanya si burung kakak tua ni kalau dia makan kuaci ni, dia akan kupas dulu tau. Nak kena makan segerbuk macam tu je. Nama dia meerkat. Meerkat tu apa? Meerkat ni macam jenis tupai kot. Apa? Diri. Oh. Cak. Awak kata ke gambar kerangga. Aku jumpa guinea pig. Aku nak bagi tahu kat korang guinea pig ni dia bukan pig tau. Dia bukan seekor binatang tu, tapi dia seekor tikus Belanda. Kita panggil tikus Belanda guinea pig ni. Diorang kurungkan dekat dalam sangkar. Sebenarnya dia dekat dalam sangkar, tapi sangkar dia sebenarnya terbuka, tapi dia takkan lompat Korang tengok dekat sini dia kosong je, dia terbuka tapi dia tak terkeluar pun. Tengok kat sini. Banyaknya. Kenapa tu? Dia suka apa tu? Kalau dia nak takkan gambar 5 kali. Dia dekat. We should do tonight.
Oi, bukan. Syan. Apa? Nak apa? Dekat sini ada kedai makan, so korang boleh beli makanan dekat sini lah. Dia ada jual air-air, makanan-makanan ringan lah. Janganlah korang spaghetti pun ada. Dia ada jual makanan ringan dan makanan berat sikit. Macam spaghetti pun ada jual kat sini. Lepas tu kopok leko ada, fries ada. So korang boleh beli makanan kat sini. Tak payah bawa makanan daripada luar lah. Beli kat sini je, senang. Dah hitam. Pengalaman datang sini memang best gila lah. Lagi-lagi bila dapat luangkan masa dengan family. Bila aku tengok anak-anak aku enjoy kan, rasa macam kita ni kembali ke zaman kanak-kanak dulu. Dia memang penuh kenangan lah. So aku harap tempat macam ni terus dijaga dengan baik, supaya lebih ramai lagi orang boleh rasa pengalaman yang sama. So alright guys, sampai sini je vlog aku pada hari ni. Kita jumpa lagi vlog akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye bye.